Ramai di kalangan pakcik dan makcik yang solat pakai kursi hari ini nak ikhtiar untuk solat macam biasa. Hari ini saya akan kongsikan cara macam mana nak ikhtiar solat seperti biasa. Sebelum saya nak sharekan, jangan lupa like, follow dan share video ni sekiranya video ni ada manfaat. Kebiasaannya orang yang sakit lutut ni, bila lutut dia kena lantai je, dia dah rasa sakit sangat. Sebab itulah orang yang sakit lutut, dia solat menggunakan kursi. Sebab bila lutut ni kena je lantai, memang sakit. Untuk renggangan kali ni, kita akan gunakan bantal. Dua bantal ni, letak aja kat sini. Berdiri, lepas tu just turunkan kaki perlahan-lahan. Okey, kenakan kaki ni di atas bantal. Macam ni. Macam tu. Kalau lutut yang tak berapa teruk sangat, boleh buat macam ni. Okey, tapi kalau lutut yang terlalu teruk, buat macam ni. Okey, buat macam ni. Dan bengkokkan sedikit demi sedikit lututnya. Okey, kemudian tahan. Lebih kurang 10 saat. Okey, dah 10 saat. Lepas tu, kita riliskan dia semula. Lepas tu, buat lagi. Kiraan 10 saat. Dan riliskan. Okey. Dan buat lagi. Kiraan 10 saat. Kemudian, rilis. Untuk minggu pertama, mungkin sampai sini. Okey, minggu kedua, mungkin sampai sini. Minggu ketiga mungkin sampai sini, minggu keempat mungkin sampai sini, minggu yang kelima mungkin sampai sini, minggu yang keenam mungkin sampai sini, minggu yang ketujuh sampai sini, minggu yang ke-8 sampai sini, minggu yang ke-9 sampai sini, minggu yang ke-10 sampai sini, sehingga lututnya dah boleh bengkok dan solat duduk antara duduk sujud walaupun macam ni. Renggangan ni perlu dibuat setiap hari, terutamanya selepas solat. Selepas solat buatlah macam ni. Setiap renggangan perlu buat 4 set. Maksudnya 4 kali. Okey. Buat kiraan 10. Okey, katakan dah kiraan 10. Riliskan. Kemudian buat macam ni. Alright. Tegakkan kakinya. Dan tepuk. 10 kali. Tepuk, tepuk, tepuk. Okey, lepas tu ulang semula. Okey, ulang semula buat. Kalau anda ada keinginan untuk solat seperti biasa, buatlah renggangan macam ni setiap hari. Dan proses untuk membaik pulih lutut memang perlukan masa dan usaha. Boleh gunakan minyak calming oil ni untuk mengurangkan sakit lutut. Bukan membaikkan sakit lutut tetapi mengurangkan sakit lutut. Sebelum nak buat renggangan tadi, boleh gunakan minyak calming oil. Just spray saja di bahagian lutut. Ambil minyak ni, kemudian spray. 1, 2, 3 spray. Okey, buat macam tu. Kemudian ada belen minyak ni, urut di bahagian bawah pelipat kaki juga. Nanti lutut tu akan rasa sejuk, lepas tu dia jadi kurang sakit dan boleh buat renggangan.